Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni saya tengah nak interview HR ni. Hari tu, ni staff saya lah kan. Hari tu, saya suruh dia cuba slang glow ni kan. Dah seminggu ya, Cak? Ada seminggu. Ada sampai seminggu. HR ni suka makan. Memang really good eater lah. Dia kalau makan, Masya Allah, tak kira stop je. Saya selalu jumpa jajan-jajan kat sini. So, saya memang selalu tegur lah. Cak, macam mana ni nak kurus ni? Macam ni. So, saya kata, kau cubalah slang glow ni. Jadi, saya bagilah kan. Yang ni dia ada 11 herba Apa ni, HR? Saya dah bagi dah lebih dari seminggu kan. Ni masa puasa lah kan. So, macam mana HR? So far saya ambil slang glow ni lepas sahur. So Sekali-sekali je sekali sehari Dia je dapat lah. biji, kan? Dia dapat biji. So far saya makan slang glow ni biasa kalau macam sudah-sudah, kalau macam lepas buka tu dia mesti nak makan lagi sampai ke more kan. Tapi so far lepas saya ambil slang glow ni, saya makan time waktu buka tu je. Lepas tu saya dah tak ada nak tambah ke, nak ulang balik makan tu tak ada. Dia macam dia kat situ je. Dia tak ada nak macam rasa nak makan, nak tambah makan banyak-banyak tu macam tak ada. Dia macam dah terus full. Ada timbang tak? Hari ni malu je nak cakap berat Jangan turun je berapa? Saya dah turun 6 kilo. Masya Allah, HR. Banyak tu. Dah turun 6 kilo. Tapi banyak lagi nak turun. Banyak lagi. turun. Itu yang tengah struggle makan makan slang glow. Sebab suami saya pun makan benda ni kan, Dr. Jaafar kan. Dia memang banyak. Dia dalam tapi itulah. 6 kilo dalam masa berapa hari? Saya dah turun 6 kilo. Okeylah tu, tapi Dr. Jaafar 4 bulan baru turun 10 kilo lah kan. Yang ni mungkin pasal puasa. Puasa sekali. Pasal awak muda kan. Jadi orang muda metabolism dia tinggi, jadi cepat turun. Okey, jadi kalau nak cuba slang glow, PM saya ada. Okey. Okey, Assalamualaikum.